Panas zaman lo panas oi, panas. Panas tak guna kipas lah nampak kipas kita. Tu, kipas kita tu. Kipas kita sekarang kipas kita. Okey, bersama saya lagi Hari Tanpa Gadget Part 3. Okey, hari ni saya tunjukkan cara-cara nak buat satu permainan kapal terbang menggunakan biji getah. Okey, pertama kali wajiblah kita nak ada biji getah. Nak buat kapal terbang biji getah. Biji getah kita guna tali ni kalau kita di sini saya panggil tali jala. Di tempat ni saya tak tahu tali apa panggil. Pisau, batang aiskrim, ini yang panggil lidi sate, straw, telur besi. Okey, cara-cara dia nak buat dia tak usah menaruh nak buat ni. Nak kata mudah pun tak, susah pun tak. Kalau kita ambil biji getah ni, kita ambil pisau, buka mata sikit lah. Okey, kita tebuk dulu bang. Tebuk dulu di atas dia. Tebuk pula. Dah belah atas, belah bawah dia pula kita tebuk. Dah sudah siap tebuk lubang atas bawah ni. Okey, nampak? Ya. Okey, kita tebuk kat tepi dia. Sebab apa kita tebuk tepi? Sebab tepi ni kita nak buh tali lagi. Okey. Bila kita siap tebuk lubang, kita ambil lidi sate ni. Lidi sate. Sebab dalam biji getah ni dia ada lagi isi dia. Biji tu lah dalam tu. Okey, kita tekan. Cucuk bagi keluar apa dia punya isi dalam tu. Nampak itu tak? Nampak? Okey. Kita tekan dia yang lambat ni lah yang tebuk bang isi dia ni. Okey. Bila kita tebuk lubang, kita masukkan lidi ni, kita pastikan lidi ni dia boleh pusing lah. Okey. Okey, nampak. Okey, ni dah siap dah. Untuk part ni kita dah siap. Lah untuk part batang aiskrim ni. Okey, batang aiskrim ni kita nak tebuk lubang bagi sama tengah. Kita ambil pisau, kita tebuk dia di tengah ni. Bagi sama banyak, tebuk di tengah. Tebuk di atas, kita tebuk di bawah. Ya, bag dia nampak lubang ni lah. Okey. Lalu kita masuk bahagian straw. Straw ni kita nak potong straw ni, bukan kita nak pakai panjang ni tau. Lagi kita pakai panjang ni panjang pula dia putih tau. Kita pakai pendek lah. Kita lebih kurang dalam 1 inci gitu lah. Kita potong. Kita ambil lah anggaran lah. Nak buat panjang pun tak ada masalah. Ni straw yang kita potong jari ni lah, lebih kurang macam ni lah. 1 inci saya buka jari lah, dalam 2 inci lah lebih kurang. Okay, ni panggil batang aiskrim tadi yang kita tebuk lubang tadi. Kita try masuk apa dia punya bilah sate ni, lidi sate ni, lidi sate ni ngam tak? Dia ngam. Jangan masuk, dia ketat elok lah bahagian ni. Lah yang susah sikit bab tali ni lah, tali ni susah sikit. Tali kita kena masuk di bawah ni. Okey, nampak? Bila jolok tengah dulu, mudah kita tarik tali keluar. Kalau jolok di atas, kita kena macam saya sampai cakuk lah, kena cakuk lah tali keluar sini susah. Kita tolok tali masuk tengah, tolok bawah ni tolak ke atas, dia keluar tali. Bila keluar tali, lidi ni pun dia panjang sangat lidi ni. Kita potong lah dekat sini. Saya potong, sebab saya tak ada gunting ni, dia ada pisau, dia guna pisau lah potong. Lebih peringat lah pisau ni. Okey, lebih kurang macam ni. Kita jadi macam ni lah. Okey, bila jadi macam ni, kita ambil tali ni, kita kena ikat dekat batang lidi sate ni. Kita masuk straw dulu, tabur tali. Kita ikat lebih kemas sikit. Tadi dia lucut belah dalam biji tu lagi, susah lah ajar kita nak buat. Dia kata macam ni. Kalau ada pisau boleh lah, guna pisau sikit, kita potong lah. Bulu-bulu ni, yang bulu-bulu keluar tu kan, macam nampak kau cantik lah. Okey, bila dah siap macam ni, kita tolak ni masuk di dalam, tarik tali ni balik. Okey. Kita ambil lidi high balance tadi, kita tolak slow. Dia patutnya lubang atas ni kita nak bagi besar sikit. Bila besar sikit lubang atas, tali kita mudah masuk. Tali kita ikat dah. Ikat tali ni batang lidi. Batang ikat dalam lidi sate, barulah kita masuk di dalam getah ni. Kita masuk di dalam biji getah ni, lidi. Okey, lepas kita masuk tali dalam biji getah ni, kita ambil rim besi tadi yang saya tunjuk tadi.
Belah sini kita ada buat beda, kita tarik. Tali lebih kurang kita tak sampai sejengkal lah. Okey, kita ikat dekat ring ni. Ikat kat ring besi ni. Orang kata apa, ikat mati. Kita ikat mati ni dia tak lucu lah. Okey, dia akan jadi macam ni. Nampak? Ni kawan siap dah ni. Saya kita main dah. Okey, ni permainan yang dah siap. Sekali saya tunjuk cara-cara nak main dia pula macam mana. Okey, cara main dia, kan tali yang kata ada di dalam biji getah ni tadi. Tadi macam ni. Kita pusing ya. Kita pusing yang lidi ni, tekan. Pusing tali tu. Dia akan pusing tali di dalam. Lepas tu, cara main dia, kita tarik, kita lepas balik. Tarik, kita lepas balik. Tarik, kita lepas balik. Tu dia. Permainan budak-budak zaman 90-an dulu. Ni lah permainan dia boh. Panas zaman lo panas oi, panas. Panas tak guna kipas lah, nampak kipas kita. Tu, kipas kita tu. Kipas kita sekarang kipas kita. Apa nak video-video yang menarik lagi selepas ni, tolong follow and share Facebook Lembaga Buzuran Kedah. Boleh tak boleh? Okay, see you.